today is day 4 dekat Tokyo. Pendek dari semua orang. Hi guys, so today is day 4 dekat Tokyo. Oh ke? Rasa macam day 3 sebab sehari tu kita banyak kat atas flight dia. Yes, sebab semalam day 3. Ada ambulans. Okay, habis dah bunyi ambulance tu. Kita supposedly hari ni kita orang nak pergi Mount Fuji. Tapi lepas kita orang macam checking semua, dia banyak close road. Banyak jalan tutup, train habis, bus pun online pun susah apa semua. So kita discuss, kita switch. Yang besok nak pergi tu kita switch ke hari ni, which is kita nak pergi Asakusa dengan Akihabara. Okay, so tu dengan macam Ginza. Yes, kita We nak explore the other side of Tokyo pula. ya, kita nak pergi macam shrine. Lepas tu kita nak pergi macam dia punya park. More tu free and easy lah hari ni. Shopping macam tu. Tapi masalah dia guys, kita orang dah salah lewat ni. Dah pukul berapa dah ni? Ya Allah. 1:30 guys. Bangun lambat. Tak tidur memang betul-betul need recharge lah guys. Penat sangat semalam. Ya, sebabnya memang 2 hari kita sampai Tokyo memang kita pulun tau. Kita macam tak rehat langsung, tak break, tak ada apa. Semalam kita pergi Disneyland guys. Oh my god. Sebab tu lah penat gila. Ya, penat gila. Sakit kaki awak. Tapi tidur worth semalam it. memang. Worth it sangat-sangat. You macam mana tidur you hari ni? Oh best sebab Kan? dapat Dapat recharge. bangun lambat. Kalau tak macam nak kena rush nak bangun pukul pagi pukul 8, 7 tak sanggup lah. Kena rest pula. Ya, kita kat sini kita always bangun awal gila. Pukul 5 dah bangun dah macam tu, which is pukul 4 Malaysia. Sebab kita nak kejar itinerary kita apa semua, tak nak macam miss lah tempat-tempat yang kita dah buat itinerary tu kan. So Nat dah makan onigiri this morning, so that's why I ada energy nak borak dengan korang. So Naim pula pergi vending machine kat bawah tu beli coffee, hot coffee. Best gila lah. Kat sini dia ada vending machine hot. Faham tak? So korang boleh minum kopi panas. Bayar 140 yen. Macam tu. 140 yen berapa? 120. Oh, 120. InsyaAllah esok kita akan pergi Mount Fuji. Doakan guys, doakan So, sekejap nak tunjuk kita orang punya outfit check. Dekat hari ni weather tak sejuk sangat. Sejuk tapi aku rasa macam sejuk genting kot. Sejuk Tapi- lagi daripada genting lah. Yelah, tapi sebab kita orang badan kita dah biasa kan tinggal winter. Nak Serius. kan, dia belagak gila. Dia kata yang I rasa ada jadi orang Japan lah. Sebab ada tak rasa sejuk. Korang bayangkan dia boleh pakai seluar pendek keluar daripada rumah ni. Tak ada heat, tak ada apa. Dia kata okey je kan. Macam Tak adalah Kok okey. you lah yang- Kejap time tu negatif 2, negatif 3 lah saja je macam nak keluar, macam nak try kan pakai boxer, t-shirt bodoh, t-shirt tidur keluar kejap. Oh dah tahan dah 10 minit tapi tak tahan lah. ya, true. Okay, so itulah dia kita punya outfit hari ni. Dan nanti nak bawa korang jalan-jalan. Nampak apa yang? Tak tahu dah kedai apa ni kita mau masuk ke. Wow, very colourful lah kedai ni. Ni apa ni? Ya tu, stiker. Guys, I tak adalah peminat anime, but kat sini ada, apa nama ni? Sakamoto Day. Sakamoto Days, One Piece, Attack on Titans, banyak-banyak Bleach. Tacut lah sini. Ni yang carrots. Dia macam-macam bentuk tu. Tengok ni, carrots je. Macam ni kenapa ni? Ya, dia macam sexy carrots. Buat ganti Nice pakai tu.
Wow. Apa ni? Kecil. Baik ni. Sama lah ni. Ni tak nak mugiwara ni. Guys, ada mugiwara ni comel gila. Tapi cuma dia stiker lah. Macam stiker tak apa mana. Tak kat belakang pun. Ya. Kita dah keluar stesen and now kita nak pergi cari makan. Kedai kita masuk tadi tu best tu. Berbagai-bagai jenis. Naim macam tak nak keluar. Benda pelik-pelik. Ya. Kalau kita rushing, masih keluar kan. Lepas tengok habis. Itu pun kita try bajet-bajet ah, takut terbeli banyak. I beli stiker guys, nanti nak tunjuk kat korang. Comel gila. Sekarang ni kita nak pergi makan dulu. Okay, sebab sangat lapar. Kat sini, korang akan cepat lapar. Sebab weather dia sejuk. So, body korang tengah keluarkan heat tau. So, that's why korang lapar. Ni adalah Shibuya. Excuse me. Who are you? Oh. Please don't disturb me. Kita nak ke mana sayang? Kita pergi Pokemon Center dulu. Cik, nampak tak muka dia? Shine bright like a diamond. Dia tengah happy guys, dia tengah happy. Sebab semalam nak dah happy dah. So hari ni hari dia. I ikut je dia hari ni. Hari ni hari Naim Yusni. Kita orang masuk Parco Mall. Sini semua branded gila. Prada, Comme des Garçons, Louis Vuitton. Banyak ah. Tapi taklah, ni bukan level kita orang nak beli ni. Kita kena pergi ke tingkat 6 guys. Kat situ ada Pokemon Center. Tak silap ada Nintendo juga kot. Tapi I tak sure kat sini ke kat tempat lain. Sebab dia satu tu Nintendo sebelah, Pokemon sebelah. Pokemon ni, Pokemon. Pokemon. Ada Pokemon. Guys, ada Pokemon guys. Di bandar Shibuya. Wow. Masuk ke? Ya. Nintendo. I tak suka sotong ni. Ya. Sotong squid ni. Bila main, dia macam keluar dawat hitam. Wow. Finally. Kita dah nampak Pokemon Center guys. Tu Mewtwo you lah. Pokemon. Ni tempat Naim guys. Nat tak faham sangat. Oh ni, I boleh namakan sedap ni. Okey, namakan dia. Ayah. Mari belajar. Wow. Arigato. 今の見つけていただくとステッカープレゼントしております。 Stiker. Wow. Saya ke depan, cari ke depan. Nak dia suka. Dia suka gila guys. I'm so happy. Dia happy. Apa nama dia? Mega Charizard Y. Mega Charizard Y. Tak tahu lah. Oh, Mega Charizard X. Salah. Mega Charizard X. Ditto. Dimo. Ditto. I don't know. Ditto. Oh my god. Ni Comel. punya favourite. Ya. Ni aku punya. Tapi Tak tahu nak balik Malaysia macam mana. Aww. I think you kena beli plushie tu lah yang. Plushie tu. Yang tu, yang tu. Sangkut kat bag you. RM100 ni. Tak ada harga. Tak apa, beli je sayang. You nak ambil satu. Ni plastik gantung. Tengok dia punya liang, smart. Tapi harga tak ada. Tu kitchen lah tu. Ya, yang ni tak ada kitchen ni yang I nak dia plushie macam ni. Oh.
Kalau pasir macam tu, you tak boleh bawa keluar lah sayang. I lagi suka ni gantung. So dia boleh gantung kat bag. I nak simpan kat rumah je. Okay. Ambil. Guys, look at all this plushie guys. Guys, dia excited sangat. Tengok tu. I'm so happy, dia happy. Tengok muka dia. Suka semua tu. Okay, mana plushie yang you nak? 1,300 je tu. Ni comel, kita orang pilih hitam dengan Tapi pink. kitchen dia ada. Ya. Tak apa, tu boleh letak kat luggage. 1,635 dalam 20 ringgit. You overwhelmed ni. Dia tengah overwhelmed guys. Suka ni. Wah, comel. Ni kat Divo tu Yang fairy tu. Colour dia estetik lah. Ni kan kat sini kan Mewtwo je. Ya, Mewtwo. Ni tak ada harga lah. Jumpa kat dia punya One Piece dia. Ada apa kedai ni? Tadi Puzzle. Sanji punya poster. Ya dia, Sanji saja. Guys, One Piece guys. Ada banyak. Kita nak check ketinggian seorang-seorang. So, jom. Berapa? 150 you lagi pendek dari semua orang. Serius lah? Ya. Mana tinggi Nami? Tak, you jauh lebih pendek. You pendek 15 cm daripada Nami. You pula. Okay, kita tengok ketinggian Naim. You 100. No, actually you sebenarnya usuk. You Kalau usuk. you dekat sangat bukan. You rasa usuk. Usuk ataupun Sanji. You kat sini. Oh ya. Pertengahan usuk dan Sanji. Tak apalah, I tak dapat Sanji, I dapat you pun okay. Let's go. Oh, you tinggi chopper lah baby. Tinggi chopper. Apa? Tu guys, security dia. Dia marah aku tadi guys. My first temburing guys. Jenny. Alright guys, kita nak makan sini Look Lobster. Dekat TikTok ramai orang suggest. So kita nak try Look Lobster. Order pick up there. One lobster roll. Kita nak dua-dua lobster. Size size dia ada mega, regular dengan ni. Large. Mega how big? Mega Gram. gram. Large Large. Large. One. Ni guys, kedai dia kecil gila. Ada 4 meja je. Tolok ujung tadi. Kecil je guys. Masuk dalam guys, sejuk gila kan. So kita nak makan lobster panas-panas. Satu tu mahal juga kan. Tadi I spend untuk 300 kita makan. 300 makan. It's crazy. Dekat sini kalau makan halal memang mahal. Plus seafood lagi mahal. Ni kita tengah tunggu kita punya order je, kita nak duduk. Yes. Okay guys, this is the lobster roll. Kita beli 2 large. Kau tengok ni. Oh, dia berbiji-biji macam tu guys. Patut mahal. Oh. Dia guna claws. Yang kita ambil satu fries, coffee hot. Kita rasa fries dulu. Lebih rasa. Dia ada kecap. Lobster dia memang banyak. Ada a few ketul. 10 ketul mungkin. I rasa
tak perlu makan sebanyak ni, kita boleh asingkan. Lepas tu kita aku rasa aku sayang nak makan semua ni, so kita asingkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Rasa macam lobster dengan roti guys. Rasa macam lobster dengan roti. Dia tak ada sos, dia tak ada apa, dia kering dia. So dia ada macam seasoning dia je. This is amazing. Habis guys. Last one ni yang paling besar, aku simpan terakhir sekali. Guys, kita orang dah settle makan dekat Loops Lobster ni. Diorang tengah buat konten. Aku review sikit lah tadi kan. Aku rasa okey lah, sedap. Tapi dia macam tak ada sos, tak ada apa. So dia macam lobster dengan seasoning dia dengan roti. Aku rasa dia mahal just because ingredient dia mahal. Tapi in term of rasa, aku rasa ada yang jauh lebih sedap lah. So bagi aku tak worth it lah sangat lah. 100 dalam RM130 satu lobster roll yang large. Mahal tapi rasa biasa-biasa je. Tu Zootopia. Zootopia. Nak dekat Disney, tapi Disney merchandise dekat Shibuya. Sekarang ni tengah nak cari untuk Mariam. Sebab dia suka Zootopia. Semalam kita pergi Disney, nak tak tahu pula dia suka Zootopia. Aisyah DM Nat. Macam nak kena cari untuk Mariam sebab dia suka Zootopia. Yes. It's a box. That's a box. Ya, RM3,000. RM3,000 is? RM70, RM80. Stiker. Dia minat stiker sayang. Ni. Stiker collection. Ha. Mariam dia suka stiker. So kita cari. Tapi macam tu je lah. Macam gambar pasport je tu. Yang macam ni? Dia sekeping-sekeping Wow. Kita sekarang ni baru keluar stesen daripada Ginza Line. Sekarang kita kat mana baby? Asakusa. Asakusa. Kita dekat Asakusa. Kita nak pergi Senjoji. Apa lah, dia macam temple shrine macam tu. So we have to go. Ya, dia macam cantik je lah untuk turis punya ambil-ambil gambar macam tu. So yeah, macam mengah sikit guys. Banyak gila tangga. Every time naik train memang kena naik tangga. Makin kurus lah saya. Makan banyak tapi makin kurus. Macam mana? Okay, kita kat Asakusa. Tengok ni. Love. Tutup lah. Wow. Cantik kan? Apa tu guys? Kita singgah beli mineral jap guys. Haus sangat ni. So kita nak try ni for the first time. Okay. Sedap ke baby? Ya, macam 100 plus. Dia beri tak anis. And dia tak gassy. Dia air isotonic yang tak manis dan tak gassy. Evian. First time dia bagi aku beli. Kalau kat Malaysia tak boleh beli. Nice. Dia sampai lambat guys, kedai dia semua dah tutup. Ya, mostly dah tutup, tengok belah ni. Semua dah tutup. Padahal sekarang baru pukul berapa ya? Kau nak ikat you. Oh, I rasa dalam pukul 8
8 kot, 7 lebih. Sekejap, let Saya me rasa check. I 7.30. tak boleh lah. I kena check guys. Baru pukul 7. What? Which is pukul 6 Malaysia. Tutup? Sakit hati sebab dah naik train 18 stop. Lepas tu pop-pop dah tutup dah mostly kat kedai ni. Tapi temple depan ni buka lah. Yang ni lah Infinity Castle. Oh ya Wah. doh. Ya. Muzan Kibushuji. Nanti Wah. dia dalam ni. Cantik gila guys. Cantik sangat-sangat ni. Tu je, temple dia. Besar lah tapi dia punya pintu gerbang ni dia begitu. Cantik. Guys, nak cuba ni mochi. So kita try matcha first. Bagi matcha. Baby nak lagi? Cukup lah satu Nak je. waffle cone ke? Tak nak. Nak tu lah, vanilla. Strawberry. Waffle cone. Tak, mochi. Ni. Ha. Okay. Komel. Oh, you punya lembut. Aku punya keras. Sedap. Aku punya keras gila. Tepan dulu. Sorry guys, keras sangat. Lembut. Oily. Ya, kita strawberry mochi. Good. Sedap, ais krim sedap. Tak. Bagi tak. Oh my god. Dia Dia macam Tak strawberry ada. cheesecake. Tak gila. Kena makan dengan mochi. Aku punya tak boleh. Keluar sangat. Matcha punya, oh ini dua. Simpan. Jadi lupa. Cair. Tapi dia punya frozen sangat. Sekarang ni kita orang dekat Ginza. Sekarang ni nak shopping apa? Semua kita nak beli. Dior, Tiffany & Co. YSL. Semua kita nak beli. Yes. Celine semua ada. Oh my god, is that Zara babe? 7 tingkat rasa tu. Tapi sebenarnya Zara quite affordable tu. Dekat sini. Apa kata kita masuk? Jom. Kita Zara tak? Berpinang mata air guys. Macam-macam tapi duit tidak mengizinkan saya. Tahan. Kita datang untuk melihat-lihat je. Ini Keinginan tu macam mencanak. sini macam banyak mall. Mall mahal. Ni je. Tapi kita nak experience je datang Tapi sini. cantik lah lampu-lampu dia kan. Sangat-sangat cantik. Dia macam giving New York vibe kat sini. Ya, beda ya. Tapi Asian punya style. Love aku orang sini. This is my world. I love Japan so much. Oh my god, tu Zara. Inilah Ginza Bapa Crossing. Cepat bila ni. Ginza Crossing. Guys, finally kita order taxi. Serius dah tak boleh dah. Hi guys, good morning. So today is day 5 dekat Tokyo. Hari ni supposedly kita orang pergi Mount Fuji. Tapi kita orang cancel last minute because train apa semua sold out. Bus sold out. Kita orang tak nak naik Uber, kita orang tak nak naik public transport, private transport semua sebab quite mahal. Kita je local, kita nak naik train apa semua. Plus 5 hari nak dekat Tokyo. I tak puas shopping guys. I tak puas macam nak masuk sebab dia orang pukul 4 kedai dah gelap. Pukul 8.30 nak 9 tu dah tutup. Banyak kita tak sempat pergi lagi. Kita tak sempat explore habis Tokyo. Ya. So semalam kita buat perbincangan, meeting betul-betul. Okay, kita kira okay apa pros and cons dia lah. Last kita decide kita drop je Fuji. Ya. Orang asyik pergi Jepun Fuji. Ya, kita tak nak ikut template tu. Kita try macam Tokyo shopping sebab after this kita akan travel to another place yang sightseeing. Yang kita nak tengok
mountain lah, nak tengok snow lah and everything, boleh. So nak tak rasa macam terkilan ke apa. It's just that macam alah nak tengok Mount Fuji sebab kita tak pernah tengok in real life kan. Tapi nak rasa macam baik aku shopping daripada aku tengok gunung. Faham tak? Korang faham tak? Kalau naik train atau bas apa semua, dia ambil masa dalam 2 jam. Pergi saja 2 jam. Balik semula 2 jam. Kat sana nak cycle lagi, nak apa semua yada-yada makan masa. Baik I berjalan-jalan, masuk kedai tu, masuk kedai ni, masuk kedai tu, habis 300 tu. Faham tak? Macam tu lah. So kita dah plan-plan apa semua. Tak apalah, kita cancel Mount Fuji tu, kita pergi shopping. So this is the outfit. Let's go. Guys, kita datang balik makan halal Wagyu Ramen Gyomon because esok dah pergi Sapporo. So I tak nak, I tengengyang. Last tu kena makan juga. So turun nak cari makan. Ramai je. Zuka. Ni kedai dia sikit guys. 95. Kali terakhir ni. Ada sedia. Itadakimasu. Oh my god, strawberry maritozu. Yang ni comot kita Tu lah, kita ambil dari fuku lah. Ya, we take dia. Kau ada daifuku. Kawaii. Tak nampak pun macam tu lah. Daifuku. Kita nak try Daifuku strawberry whipped cream. Bismillah. Feeling dia apa? Oishi. Oishi. Sedap ke? Dalam dia tu apa? Strawberry dia manis gila. Bullshit. Baby plum. Strawberry plum. Biasa ke? Biasanya. Guys, kita orang dekat Harajuku. Betul lah babe, atas rooftop tu. Ya, rooftop ni ada orang lepak kan? Ya. Kita nak masuk yang warna pink ni guys, yang ada cermin-cermin ni. Just masuk je. Wow. Serius ah? Wow. Wow. Macam Doctor Strange kan dalam. Best. Walaupun macam tu je. Naik Best. turun. Nak masuk ABC Mike Grand Stage. Ada apa? Wow. RM16,000 yen. Hitam ni. Oh, mak tu. Smart kan? Oh, RM90,000. Apa? 400. 400 mahal agak ah. Kalau 100 setengah I dah ambil lah. Tidak. Video guys, tapi dia macam vintage lah. Tak tahu berapa. Oh, 8,000. Okay. Yang ni super nice. Sulapan. Ni barang thrift kan namanya. Guys, I dekat kedai. Nak tak sure kedai apa ni. Nuir something vintage. Dia jual semua barang-barang high end. Korang tengok, Dior ni dia gantung macam ni je. Dia gantung macam ni tapi harga 11,000, 20,000 tau. Tengok tu harga dia. Korang convert sendiri lah. Ni ada Balenciaga 78,000. Nice. Ni semua Balenciaga.
Wow. Nak tak adalah nak beli sebab macam over lah. Tapi ini murah doh ni, I rasa like 2000 something. Baju baru. Sekarang ni kita nak pergi tengok Onitsuka Tiger. Tak plan pun nak beli tapi tengok. Ya. Dah nak gelap. Dah pukul 4 tu. Kita dekat kedai Atmos. So nak tengok kasut-kasut. Nak baru beli kasut ni. Tapi kita nak tengok, oh my god, ni so cantik tu. Wow. Tengok tak puluh ni. Berapa? 24,000, 22,000 kalau tax. I got my Atmos pink. Guys, Dia macam eksklusif. oh my god, I got another shoes. Sebab sangat-sangat murah. Kalau kat Malaysia tu dekat 900. Dekat sini kurang teka dengan tax free apa semua tak sampai 500 pun kasut tu. So macam it's a deal lah. Kalau nak ambil nak akan terbayang-bayang lah. Jadinya kita beli. So now kita nak masuk Onitsuka Tiger. Ni pun I takut kat duit I ni guys. Tapi tak apa. Bukan selalu. Kita masuk sightseeing. Kalau berkenan kita ambil. Kalau tak berkenan it's okay. Lagipun I nak matching shoes Onitsuka Tiger dengan Naim juga. So jom kita masuk ni. Kat depan kedai dah. Area ni super best shopping. Banyak brand-brand yang tak terlalu mahal. Yang macam like street style yang macam kita boleh pakai everyday lah dekat. Yang tak merosakkan sangat bank kau. Oh penat semua benda tangga. Siot nak tengok kasut ni suka kena naik tingkat 3 guys. Dia saja je letak tu atas sekali tau. Ni tak boleh lah. Dah cukup nafas dah. Okay, jom. Okay, I sit. Sit tak ni? Is it pretty? I don't know. Tapi suka ke? Naim tak suka. Okay, Naim tak suka, I tak beli. Dia nak berapa banyak kasut guys. Tadi dah ni, lepas tu ni. Lepas tu dia nak tu aku cakap basic-basic je lah. But Loki ada warna beige and maroon je tu. Tak banyak choice pun colour dia. Ya. Tak apalah. Yes. Kita dah keluar pada Onitsuka Tiger. Tak ada apa yang nak beli. Dia cantik, okey. I puas hati I dah masuk kedai tu. Tapi kalau nak beli tu Naim macam cakap biasa. Dia kata lagi kasut Nike yang Salomon dengan Ons tu lagi lawa daripada Onitsuka tu. Kita dah kena dengan cakap suami guys. So okay je. Now kita nak pergi ke Harry Potter. So jom kita tengok ada apa dekat Harry Potter store. Oh, so cute. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa, Harry Potter. Baby ni kena beli tu. I bukan peminat Harry Potter, I tak tengok pun. Tengok ni ya. 6,500 je. Hoi, 100.5. Okay. Tu sweater. Oh, sweater smart. Sweater pun. Pakai dah t-shirt kan. いただき誠に Topi. ハリーポッターショップの原宿では物の入れのサービスを行っているのをご存知ですか？お客様のご購入された道具、エンボスノート、入門金の証明のシルバーアクセサリーには無料でお名前をお呼びすることができます。 Harry Potter. また特別な本当に Tu apa tu bawah tu? Oh, pen. お渡しいたします。世界に一つだけの魔法のアイテムをお買い Hitam kan? I rasa sweater tadi tu cantik ni. Oh boleh lah kalau you nak pakai baju-baju lepak. Mana ni cantik? Mana
Thank you for visiting the Harry Potter shop Magic today. We offer free personalization services for your purchase. Lagi mahal dia tadi? Wow. We can add an active class learners and students to service. We also offer a special service where you can receive a very we will create each of the spot and have it to you on the very same day. Ni apa? Pins. All the pins. Ah, topi. Oh my god ni. Ni nak dapat apa? I nak Gryffindor, Slytherin ataupun ni platform ni. Hogwarts tu atas tu yang cantik. Oh my god, lagu dia. I dekat Hogwarts ke yang? Guys, I'm so sorry. Harry Potter is my thing. Apa? Perry the Platypus ke? No, ni Baby Niffler. Perry the Platypus. Cute. Oh my god guys, I tak boleh. Oh, stocking. Stocking biasa. Ada Dobby. Oh, good. Ya tu. でございます。大人気のエコバッグも Ada scrunchie. Take a peek. Masuk tengok dalam tu. What? Oh my god. Apa dia? USJ lah yang. Tak boleh lah. Nak tahu ada yang peminat Game of Thrones. Tapi Harry Potter is my thing. I tak tengok Game of Thrones guys. I tengok Harry Potter. I boleh tengok ulang and I hafal dialog-dialog diorang. Damn. Gryffindor. Wee. Wee. Head and shoulder plush. Letakkan Oh. shoulder you. Oh my god. Look at this. What? For your safety, please keep moving near the escalator. Thank you. Guys, ini Harry Potter punya wand. Lord Voldemort. Albus Dumbledore. Oh my gosh. Tu sinilah. What? Anak ni Lord Voldemort. Ni Voldemort. Wow. Harry Potter ni macam ni buat Buat. apa? Ni siapa? Bellatrix. Oh, Bellatrix punya macam ni guys. Yang paling semat adalah tu. The Hermione Ginger. Leviosa. Oh my god. Ya Allah, bestnya. Ni Ron Weasley punya. Draco Malfoy punya bapak selit gila. Macam ni je dia punya. Ni Sirius Black ni. Oh my god, Sirius Black. Sirius Black. Professor Snape ada? Professor Snape. Professor Snape. こんにちは、ようこそ。 Xavier. Dia kata nak aiskrim ke? Nak rasa ke? Dengan ni. Ni? Kurang kan? Ya, ada tukang aiskrim? Ya. Sprite beer. Thank you. Ni kata. Jom guys, kita rasa butter beer. Ni bukan beer betul Ni bukan beer betul. Halal. Disclaimer, halal. Pastilah. Oh my
god. I selalu tertanya-tanya apa rasa dia. Macam Macam rasa root dia. beer float. Dia macam root beer je. So good. Dia macam root beer tapi ada butter. Dia macam ada caramel pun ada rasa kan? Now kita nak try dia punya butterbeer ice cream. Should be sama kan rasa dia kan? Dia kena sampai bawah tu. Bawah tu ada lain. Atas tu krim je. Bawah tu ice cream. Wow. Sedap gila. Macam caramel. Oh, sedap. Sedap. So good guys. Peminat Harry Potter, I wish korang boleh rasa. Ada tau, ice cream dengan soy sauce. Macam tu rasa dia sikit. I'm so happy. Happiest day of my life after Disneyland. Wah, dia dah gila guys. Dia naik gila guys. I suka sangat kedai ni guys. Oh my god. Lagi lama naik kat dalam tu, I lagi macam tambah. I tak perlu macam makeup ke apa I tak nak beli kat sini. I nak beli yang benda-benda macam ni yang tak akan dapat dekat Malaysia. Thank you ayang. Tak. Tapi tak beli dia punya wand. Itulah nak beli. Tapi kalau I beli, dia akan jadi pameran je. Tak apa kan. Baik I beli macam baju dia, Kalau fish magnet. kalau I minat Harry Potter, I akan beli lawan sebab it's macam toy kan, macam mainan yang boleh berangan-berangan tapi you bukan nak buat Tak, benda je I tu. target I beli wand tu dekat USJ. Ha. I love lah hari ni. Sangat-sangat love. Berbaloi ke tak pergi Fuji? Berbaloi. Maaf cakap. Sangat berbaloi guys. I tak perlu Fuji. Kalau pergi Fuji kita just dapat ambil gambar and makan ayam goreng je. Ya. Kedai nenek. Betul I pergi tempat-tempat macam ni yang I boleh shopping. Taklah I shopping gila-gila pun guys. I shopping benda-benda yang susah nak dapat kat Malaysia. So inilah dia. I dekat depan kedai dia, I tak boleh move on. I tak boleh move on. Tapi nice tu kedai dia. Walaupun kedai je tapi dia buat macam dia memang rasa tau vibe Harry Potter tu kat dalam tu. I kat dalam tu rasa aku kat dalam theme park ke ni? I rasa macam ada kat Hogwarts. Literally. Best day ever guys. I beli benda comel-comel je. I beli baju satu and then ada benda-benda comel juga. And then kita dah rasa butterbeer yang I nak sangat rasa. Lepas tu dia punya ice cream. Oh my god, Allah tu baik sangat-sangat. Thank you Allah. Thank you baby for saying yes to Japan. I love it so much. Kalau korang nak tengok Nat buat unboxing barang Japan, korang komen down below. InsyaAllah Nat akan buat. Okay, kalau tak ramai orang komen, I tak buat. I buka sendiri je kat rumah. Guys, Nat masuk sekali lagi, I tak boleh lah. Sebab I dah sampai. Takkan I tak beli wand? At least one. Kan? I rasa I akan ambil Harry Potter. I take Harry Potter one. Okay, I take Harry Potter. Dia dah choose wand dia. Dumbledore. Wah. Okay, you kena ambil yang cantik. Okay. Tak boleh, dia dah choose I baby. Ya? Yeah? Tadi dia yang Okay. Dia dah choose you This is your wand Wah, dia ambil yang Eldest wand guys, yang paling kuat. Nanti panggil ayah. Sekarang ni nak dekat Akihabara. Dia memang tempat anime. Like semua benda anime. Dia macam electric city macam tu lah. Kita tengok. Ni memang kedai Naim. So kita tengok apa dia nak beli kat sini. Okay. Lupa apa sayang? tahu dia tengok je. Ni tempat Naim lah ni anime. Dia ada macam ni. Anime. Ada apa? Tak ada Luffy ke? Luffy kat depan ni. Oh, dia Disney. Oh, ada Toy Story Mania. Kita kena try gacha dia lah sayang. Kan? Ni ada souvenir. Ni bandar dia. Sangat-sangat hidup. Hello guys, good morning. So today is day 6. Kita orang dekat Tokyo. Selamat tinggal Tokyo. I love Tokyo so much guys. Macam mana hype yang orang duk hype tu memang
memang accurate orang cakap. Memang love. I memang love Tokyo. Kalau korang tanya nak akan repeat tak Tokyo, I would repeat. Sebab 6 hari tak cukup guys. Tak cukup. Sebab satu, kedai dia always tutup. Terlalu banyak. Lepas tu selalu tutup awal. Plus kita orang ni memang tak naik apa ni orang panggil Uber ke apa. Kita main naik train. So naik train ni kita nak walk tu dah makan masa. Apa semua. Jadinya tak cukup. Kalau korang tanya Nat pergi Tokyo, tolonglah ambil 10 hari. Tak cukup. Dalam kita pergi Akihabara tu pun I plan nak masuk banyak macam kedai anime kan. Kita dapat masuk 2 je kedai. Satu je, mana ada 2. 2 lah you masuk anime tu. Tak, I tak masuk sangat pun. Oh. Satu je. Tu pun satu masuk rush. Sebab dia tu nak tutup lah, lagi 10 minit nak tutup. Terus ambil. Bagi Nat macam bayar. dia punya tak best ni kedai dia cepat tutup. Tak tahulah sebab winter punya season ke apa dia tutup awal, I tak sure. Tapi tak cukup. Tak cukup. Sayang, kita tak boleh sedih-sedih lagi. Kita living Tokyo tapi kita tak living Japan. Kita nak ke Sapporo. Tak tahulah betul ke tak kita orang plan ni. Sebabnya nak rasa patutnya Sapporo dulu baru Tokyo. Ya, sebab dah settle Tokyo, bag dah berat guys. Ya. Nak membawa ke Sapporo, nak berjalan. Salah estimate ni. Ni pun nak Tu book. tips lah kalau nak pergi Sapporo Tokyo, pergi Sapporo dulu. Ya, betul. Sebab Tokyo korang akan Shopping. shopping banyak. Ya. Bag korang akan bertambah another bag. So berat lah nak bawa berjalan tu. Itulah. Okay guys, itu saja untuk vlog Tokyo Night. So korang stay tune untuk vlog Sapporo. Peace out guys. Peace out. Bye.